Hello semua, jom kita ulang kaji algebra lagi. Okey, baik. Sekarang ni kita ulang kaji yang asas dulu. Okey, tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah, darab pindah jadi bahagi, bahagi pindah jadi darab. Okey, contoh pertama ini. Negatif 2 tambah X sama dengan 8. Okey, macam mana nak buat? Okey, seperti biasa, kita nak pastikan X ni sorang-sorang. Jadi kita kena pindah apa? Pindahkan nombor negatif 2 ni lah. Okey, dah seperti biasa, negatif 2 pindah jadi apa? Negatif pindah jadi positif, tolak pindah jadi tambah. Jadi X ni sorang-sorang, 8 ni kekal, tolak 2 pindah jadi tambah 2. Jadi dapatlah X sama dengan 8 tambah 2, 10. Okey, perasan tak kat sini? Di sini tambah X kan, tiba-tiba hilang tambah. Okey, sebab apa? Sebab biasanya nombor yang kiri sekali ataupun nombor atau huruf yang kiri sekali ataupun bila dia sorang-sorang, kita biasanya tak letak tambah, tapi nak letak pun boleh, tak ada masalah. Okey, dia tak apa. Okey, contoh hal lain ialah ini. Okey, 2 tambah X. Tunggu. Okey, 8 sama dengan 2 tambah X. Okey, sekarang ni tengok sini X kiri kan. Okey, sini X kanan. Okey, tapi benda yang sama, lebih kurang. Okey, kita nak tinggalkan X ni sorang-sorang, jadi kita kena pindah 2. Cumanya ini by default dia tambah. Okey, macam cakap tadi, ni nombor belah kiri sekalian, jadi by default dia tambah lah sebab dia tak ada simbol. Nak letak tambah pun boleh, tapi biasanya orang tak letak lah. Jadi kita lah pindah. Jadi tambah pindah jadi apa? Tambah pindah jadi tolak. Jadi 8 tolak 2 sama dengan X. Okey, perasan sini tambah X, sini dah tak ada tambah sebab dia sorang-sorang dan kiri sekali lah. Okey, jadi dapatlah 8 tolak 2 dapat 6. Okey, ni tak kisah mana kiri atau X ni kiri ataupun X ni kanan, yang paling penting dia sorang-sorang. Okey, saya tak. Okey, contoh lain. Negatif 8, negatif 2X sama dengan 8. Okey, negatif 2X ni apa? Negatif 2X ni ialah darab. Sebab apa? Sebab nombor dengan huruf ni dia tak ada tambah atau tolak. Dia tak macam ni. Ni kan antara ni kan ada tambah. Yang ni tak ada. Jadi automatik dia ni darab. Dan macam biasa, kita nak tahu nilai X, kena tinggalkan X ni sorang-sorang. Jadi pindah negatif 2 ke sebelah. Okey, darab pindah jadi apa? Darab pindah jadi bahagi. Okey, dan perasan dekat sini negatif 2, bawah ni pun negatif 2. Sebab apa? Sebab darab bahagi bila pindah dia tak bertukar simbol. Okey, jadi dapatlah X sama dengan negatif 4. Okey, settle. Okey, lepas tu katakanlah 8 sama dengan X negatif X per 2. Okey, ada negatif sini. Okey, jadi macam biasa, kita nak tinggalkan X yang sorang-sorang, kita kena pindahkan 2. Tapi bukan 2 sahaja, pindah sekali dengan negatif ni. Okey, jadi bila pindah kita dapat apa? 8 bahagi pindah jadi darab. Jadi X ni sorang-sorang. Jadi dapatlah apa? 8 darab negatif 2 dapatlah negatif 16. Okey, perasan sini negatif bila pindah pun kekal negatif tu. Okey, sebab darab bahagi pindah dia tak bertukar simbol. Okey, settle. Okey, macam mana pula kalau dia ada dia bercampur? Contohnya 2 tambah X tolak 2 tambah X tolak 3 sama dengan negatif 1. Okey, jadi nak buat macam mana? Okey, macam biasa, kita nak tinggalkan X ni sorang-sorang. Jadi kita buat apa? Jadi kita pindahkan nombor-nombor yang lain lah. Untuk X ni tambah 2 dan tolak 3. Okey, by default dia positif kan, kalau tak ada simbol tadi. Okey, pindah dan pindah. Jadi X sama dengan apa? Tolak 1 kekal. Okey, tambah 2 pindah jadi tolak 2. Tolak 3 pindah jadi tambah 3. Okey, jadi kita X sama dengan apa? Negatif 1 tolak 2 dapat negatif 3. Negatif 3 tambah 3 dapat kosong. Okey, inilah jawapan dia. Okey, sedap. Okey, macam tak kalau dia ada gabungan? Contoh 2X tolak 4 sama dengan 8. Okey, macam ni. Okey, ni 2X ni darab. Tolak 4 ni apa? Tolak 4 ni tolak. Okey, sebab tolak 4 ni dia tak ada huruf atau apa-apa, jadi automatik dia tolak lah untuk kes ni. Okey, jadi bila tambah tolak jumpa dengan darab bahagi. Okey, untuk kes ni darab dengan tolak, pindah tambah tolak dahulu. Okey, jadi pindah tolak dululah. Jadi dapatlah 2X
sama dengan 8 tolak 4 pindah jadi tambah 4. Dia dapatlah 12 2x. Okey, tapi tak habis lagi sebab kita nak tinggalkan x ni seorang-seorang. Jadi pindah 2 pula. Jadi x sama dengan apa? 12. 2 ni kan darab pindah jadi bahagi. Dapatlah x sama dengan 6. Okey, contoh lain. Kita lah 10 sama dengan 2x tambah 4. Okey, tengok perbezaan sini belah kiri dan sini belah x sebelah kanan. Okey, tapi benda yang sama. Okey, kita pastikan dulu. Okey, ni kan darab, ini pula tambah. Jadi macam tadi. Okey, tambah tolak, jumpa darab bahagi, pindah tambah tolak dahulu. Untuk kes ni tambahlah. Pindah ni dulu. Jadi dapatlah 10 tambah pindah jadi tolak. Sama 2x. Okey, 10 tolak 4 dapatlah 6. Okey, lepas tu tak habis lagi sebab kita nak tahu nilai x sahaja, kita kena pindah 2. Okey, 2 ni kan darab pindah jadi bahagi. Dapatlah x sama dengan 6 bahagi 2 dapat 3. Okey, settle satu masalah. Okey, contoh lain. Contoh lain kita macam okey, apa? Nombor pagi ni apa? Okey, katakanlah 4 sama dengan 3 tolak dengan x per 2. Okey, macam mana buat? Okey, macam biasa, darab tambah tolak, jumpa dengan darab bahagi, pindah tambah tolak dahulu. Untuk kes ni apa? Sini tambah, by default dia tambah. Okey, sini pula ialah bahagi sebab negatif x per 2 bahagi kan. Okey, pindah 3 ni dulu. Jadi dapatlah 4 tambah pindah jadi tolak, tambah 3 pindah jadi tolak 3. Okey. Okey, negatif x per 2 ni kekal. Okey, 4 tolak 3 dapatlah 1. Okey, lepas tu kita buat apa? Kita nak tinggalkan x ni seorang-seorang. Jadi kita kena pindah 2 sekali dengan negatif ni. Pindahlah. Bahagi pindah jadi, bahagi pindahkan jadi darab negatif 2 sama dengan x. Jadi satu darab negatif 2 dapatlah negatif 2 sahaja. Okey, faham kan? Okay, settle. Okey, lepas tu apa lagi? Contoh lain pula. Contoh apa lagi nak buat? Okey, kita kalau x per 4 tambah 2 sama dengan negatif 6. Okey, jadi macam biasa, sini kan bahagi dan sini pula tambah. Okey, jadi tambah tolak, jumpa darab bahagi, pindah apa? Pindah tambah tolak dahulu. Okey, jadi pindah tambah dulu. Jadi kita dapat apa? X per 4 sama dengan negatif 6 ni kekal, tambah 2 pindah jadi tolak 2. Okey, dapatlah negatif 8. Okey, dapatlah x per 4. Okey, lepas tu kita tak habis lagi sebab x ni kita nak tinggalkan x tu seorang-seorang, pindahkan 4 pula. Jadi dapatlah x sama dengan negatif 8 darab dengan 4. Jadi dapatlah x sama dengan negatif 8 darab 4 dapatlah 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Dapatlah negatif 32. Okey, mudah sahaja bukan? Okey, baik. Rasanya setakat itu sahaja dulu untuk kelas kita hari ini. Ingat, kita ulang kaji sikit. Mana tadi? Ini. Okey. Ulang kaji sikit. Asas, okay, ingat. Tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah, darab pindah jadi bahagi, bahagi pindah jadi darab. Okey, kalau macam ni dia kita tambah sebab dikira tolak sebab apa? Negatif 2 tambah x. Okey, jadi pindah ini. Okey, ni pula dikira darab sebab apa? Antara negatif 2 dengan x ni dia tak ada tambah tolak macam ni. Okey, yang ni kadang-kadang orang silap. Okey, jadi yang ni bahagi senang nampak, tak ada masalah. Lepas tu ini pun yalah, tengok perbezaan ni, 2 tambah x ni dia ada tambah. Ini bukan darab. Okey, ini bukan darab. Darab dia mesti macam ni. Okey, rasa setakat itu sahaja dulu sekadar perkongsian. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.